Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 18 nama hari kiamat. Jadi bila sebut nama kiamat tu pun kita dah berasa dah tiap-tiap satu nama. Yang pertama Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yang kedua disebut As-Sa'ah, hari kiamat juga. Yaumul Akhirah, Yaumul Din, Yaumul Hisab. Yaumul Fath, hari pembukaan, buka segala-galanya. Yaumul Talaq. Kemudian Yaumul Jam'ul wa Yaumul Taghabun, Yaumul Khulud. Yang ke-10 hari ni kita baca Yaumul Khuruj. Kemudian Yaumul Hasr, Yaumul Tanad, Yaumul Azifah, Yaumul Tamatul Kubra, Yaumul Sakhah, Yaumul Haqqah. Nama dia belaka. Yaumul Al-Ghashiyah, Yaumul Waqi'ah 18. Jadi itu nama-nama hari kiamat. Dengan sebut nama tu pun kita memahami makna nama tu pun kita nampak dah kengeriannya, kehebatan hari kiamat tu nanti berlaku. Hari yang ke-10 ni Yaumul Khuruj. Apa maknanya? Okey. Pada mereka mendengar perkikan seruan yang menyatakan perkara yang benar. Hari seruan itu ialah masing-masing keluar daripada kubur. Antara perkikan yang kita tahu sama ialah tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang kedua. Manusia akan keluar balik daripada kubur. Tiup sangkakala yang pertama menghancurkan seluruh alam. Tiup sangka yang kedua dibangkitkan semula. Kita bangkit masing-masing. Tapi di bumi yang lain, bukan di bumi ini. Bumi ini dah hancur. Keluar daripada kuburnya. Kemudian hari penyesalan. Allahu Akbar. Dan berilah amaran, wahai Muhammad, kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan. Iaitu hari diselesaikan perbicaraan segala apa yang kita lakukan di dunia. Waktu itu orang yang engkar berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman. Masa di dunia tu manusia lalai, manusia tak terima seruan Nabi, tak terima Islam. Jadi di waktu berlakunya tiup sangkakala yang kedua tu, bangun je sedar-sedar hidup balik rupanya. Dia ingat dia mati senyap je, tidur je, rupa hidup balik. Maka yang berlaku ialah penyesalan bagi orang kafir, orang munafik yang engkar. Sebab tu nama hari kiamat ni hari menyesal. Penyesalan yang tiada tolong bandingnya. Tak dapat nak kata kalau benda tu tersalah cakap boleh tarik balik, terlajuk pergaul boleh undur balik. Di akhirat tak ada dah. Menyesal sahaja yang ada. Sebab itu Allah namakan hari itu Yaumul Hasrah, hari yang sangat menyesal. Sebab itulah ahli jemaah sekalian, kita orang beriman ni rasa syukur pada Allah. Kita beriman. Dan kita mohon pada Allah sampai mati kita beriman. Itulah kita harapkan. Sampai hari kita bertemu dengan malaikat maut pun kita beriman. Supaya hari penyesalan ni kita tak nyesal. Mungkin ada dosa-dosa gitu gini, kita taubat pada Allah. Tapi bagi orang yang kafir, memang tutup lah. Tak ada dah. Nak balik semula ke, dah mati, tak ada. Menyesal, gelap gulita. Akal, fikiran, hati dan perasaan waktu itu gelap gulita. Dalam keadaan kufur, Allah tolak iman. Alhamdulillah. Ini sebut hari penyesalan.
Yaumat tanad. Oh, ada istilah yaumat tanad. Terpekik-pekik. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa pada hari kiamat. Pada hari yang terpekik-pekik, ahli neraka, orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa, terpekik-pekik di dalam neraka minta pertolongan pada Allah. Minta keluarkan daripada neraka, daripada seksa neraka. Sehingga Allah namakan Yaumat Tanad, maknanya minta tolong. Tapi mengiringi penyesalan tadi tak ada. Tak ada kata nak dapat pertolongan dah, tak ada. Mungkinnya bagi orang beriman lah, ada sedikit iman tapi dia buat dosa, masuk neraka. Masuk juga, terpekik juga dalam neraka. Tapi orang yang beriman, walaupun sebesar zarah pun, insya-Allah dia akan dapat syafaat Nabi ke, dapat kasih sayang Allah ke, dapat syafaat orang lain ke, mungkin dia akan keluar daripada neraka. Tapi terpekik juga siksanya dalam neraka, na'udzubillah. Minta pertolongan pada Allah. Tapi orang kafir tak ada, tidak diterima dah permohonan mereka waktu itu. Yang ke-13, Yaumul Azifah. Azifatil azifah. Apa maksudnya? Telah hampir datangnya saat. Azifah ni mana hampir. Neraka tu hampir. Mati tu hampir pada kita. Tidak ada siapa pun selain daripada Allah dapat menahan dan menghilangkan huru-hara kiamat, tak ada. Jadi orang kafir, orang yang kufur, mati dalam keadaan tadilah. Pertama menyesal, yang kedua bertempik minta tolong, yang ketiganya tak dapat nak lari dah. Bila sampai masa, berlaku. Bila berlaku, tak ada siapa yang boleh menahan huru-hara, tak ada siapa menahan seksa daripada Allah melainkan Allah. Tapi selama ini kita durhaka kepada Allah. Selama ini mereka kufur kepada Allah. Tanggung sajalah, na'udzubillah. Kemudian disebut yauma tamatil kubra. Tamah artinya bencana yang amat besar. Sebab tu bencana yang amat besar ni makna seksanya besar. Azabnya sangat pedih. Tuan-tuan, sebab itu ahli neraka Allah jadikan besar. Ahli neraka besar. Tujuan untuk dapat merasa azab yang besar. Diriwayatkan gigi ahli neraka tu sebesar bukit Uhud. Badannya tak tahulah. Sebatang gigi sebesar bukit. Badannya berapa kali ganda sebatang gigi pada tubuh badan kita ni. Gitu. Seksa sangat besar. Seksa sangat pedih. Seksa sangat teruk dalam neraka. Sebab tu kita takut nak buat dosa hidup dunia ni. Dan paling takut mati tanpa iman. Itu paling kita takuti. Yang kedua, takut mati dengan tak taubat kepada Allah. Itu sebabnya kena taubat. Kena berhenti buat dosa. Jadi nak kekal buat dosa. Tak apa je buat dosa. Jangan gitu. Tiba-tiba mati dalam keadaan berdosa. Parah tuan-tuan. Inilah ada salah sikit-sikit, kita minta ampun sama pada Allah. Tu tak apa. Ini kekal buat dosa. Kekal hidup dalam dosa. Na'udzubillah. Ramai manusia yang begitu. Maka bila datang hari yang bencana yang amat besar. Hari kiamat ni penuh dengan bencana, penuh dengan bala, penuh dengan seksa. Itu hari manusia mengingati apa yang telah diusahakannya. Allahu Akbar. Aitammatil kubra. Bala yang pertamanya kita sedar kita berdosa. Kita sedar kita ni kufur. Mereka sedar mereka tu kafir. Oh, waktu itu harinya. Berderet-deret penyesalan, ketakutan, pekikan, bagai-bagai macam tu.
Thammatul kubra, sedangkan bencana amat besar di depan. Bagi orang yang kufur dan engkar kepada Allah, dan bagi orang yang berdosa, dah perasan dah yang akan dia hadapi bencana yang amat besar daripada Allah. Kecelakaannya bagi orang yang kufur dan berdosa. Fa'idha ja'atis sakhah, maka bila datang suara jeritan yang dahsyat pada hari iaitu, lari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isteri serta anak-anak, kerana tiada seorang daripada mereka pada hari itu ada perkara yang cukup menjadikan dia sibuk. Tak fikir anak, tak fikir isteri, tak fikir keluarga, tak fikir adik-beradik, tak fikir mak, tak fikir ayah dah. Kerana dahsyatnya jeritan hari kiamat tu. Jeritan daripada malaikat Israfil yang tiup sangkakala tu sudah cukup dah itu. Jeritan yang sangat dahsyat. Memang larikan manusia tak ingat dah dunia ni, tak ingat apa-apa. Tak kata ayah boleh ingat anak, tak kata suami boleh ingat isteri, tak ada. Memang tak fikir lalu tu. Tak dan nak fikir benda-benda gitu. Kegerunan dan ketakutan kepada Allah dan kepada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara tu. Dunia bergoncang habis, langit terbelah habis, bintang-bintang bertaburan semua, bumi Mekah semua sekali. Bukan Mekah kecil-kecil tuan. Hancur lebur alam ni. Baca digelar Yaumasakhah, suara jeritan yang kuat pada hari kiamat itu, terutama sekali jeritan Israfil tiup sangkakala yang kedua. Yaumahaqqah, haqqah apa makna? Saat yang tetap berlaku. Haqqah dia hak benar-benar berlaku, iaitu kiamat itulah. Saat ataupun ketika ataupun masa yang akan berlaku, tak dapat nak lari dah tu, tetap akan berlaku. Apabila dia sifat keadaan saat itu, bagaimana dia kata mal haqqah, dan apa jalan yang kau mengetahui tentang sifatnya keadaan saat yang berlaku itu. Jalannya penuh huru-hara, peristiwanya penuh dengan mengerikan dan menakutkan. Kiamat ni takut. Saat yang tak dapat larinya. Idza jaa ajaluha, apabila datang ajal seorang, tak undur sesaat, tak tambah sesaat, tak ada. Mati selalu je. Kemudian berlaku tiup sangkakala selalu. Dia kata yaumul haqqah, saat yang tetap akan berlaku. Kiamat suatu yang tetap akan berlaku. Yang ke-17, hari huru-hara, meliputi al-ghashiyah. Huru-hara yang meliputi, maksudnya huru-hara, tak ada tempat yang tidak huru-hara, tak ada alam yang tidak hancur. Langit hancur, bumi hancur, lautan bergelora gila, gunung-gunung berterbangan, bintang-bintang berpecah-pecah, hancur lebur matahari, hancur dulu, habis semua sekali berlaku tadi. Itu namanya huru-hara yang meliputi seluruh alam. Sudahkah sampai kepada Muhammad perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Semua benda hancur. Muka orang-orang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Kafir memang KO betul hari itu. Mereka menjalankan kerja yang berat, lagi penat lelah. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat-sangat panas. Mereka diberi minum daripada mata air yang cukup panas. Air panas menggelegah, itulah diminum oleh ahli neraka. Tidak ada makanan melainkan di situ daripada pokok-pokok yang berduri. Digelar buah zakum, buah yang diperbuat daripada api berduri pula. Itulah masuk dalam tekak ahli neraka.
yang tidak menggemukkan, maknanya tak ada sedapnya makanan ahli neraka, yang tak ada sedap, tak ada sihatnya, tak ada. Dan tidak perlu dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Mana makan buah zakum, makan api neraka yang jadi makanan, sikit tak mengenyangkan. Kemudian yang terakhir dinamakan Yaumul Waqi'ah, hari peristiwa yang dahsyat. Waqi'ah ni dahsyat, haranya sangat dahsyat. Apabila berlaku hari kiamat itu, tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang engkar dan meninggikan golongan yang taat. Orang yang engkar dihina, diseksa, dibala dalam neraka. Tapi orang-orang yang taat diberi nikmat. Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sungguh-sungguh goncangan. Itulah peristiwa Al-Waqi'ah, hari kiamat. Jadi hari Jumaat sekalian, itulah kita dapat berkenalan sedikit-sedikit gambaran hari kiamat. Nama-nama hari kiamat itu memberi gambaran kepada beratnya hari kiamat pada kita. Pada kita cukup disebut hari penyesalan pun kita rasa dah berat. Bagi orang yang mati dalam kubur sangat menyesal. Di akhirat besok, tuan-tuan, perempuan semua ahli Jumaat sekalian, orang yang beramal sedikit menyesal kalau aku buat amal banyak. Orang yang amal banyak, patut aku buat amal banyak lagi. Menyesal juga. Hari itu semua hari penyesalan. Kecuali orang yang ditenangkan oleh Allah Ta'ala hatinya. Orang yang jadikan soleh masih hidup di dunia. Orang yang benar-benar meninggalkan seluruh maksiat kepada Allah dan menunaikan segala ketaatan kepada Allah. Berat bagi seorang itu. Orang yang selamat, orang yang sejahtera imannya. Orang yang selamat, orang yang terampun dosanya. Dua. Iman yang sejahtera, dosa yang terampun. Dua, tuan-tuan. Perempuan sekalian, kita selamat di sana. Wallahu a'lam. Tu. Alhamdulillah kita dapat berkenalan dengan hari kiamat, insya-Allah. Pak, kita baca sikit hadis. Tadi time Ustaz lipat Ustaz muka surat 58. Kita hadis. Ya. Baca surah. Tengok huraian tuan guru. Sila.